Okey, dalam video tutorial kali ini kita akan belajar tentang tools ya. Okey, mula-mula kita pergi ke create. Okey, anda tekan logo 500 kali 500 ni, tekan dan dia akan buka tab baru di sini. Anda pergi ke tools dan dalam video kali ini kita akan belajar tentang draw. Draw ni bila anda tekan dia akan keluar option macam ni. Di sini ada pen, marker, highlighter dan juga eraser. Dan seterusnya ada warna pilihan warna dan ketebalan. Dekat sini setting ni anda tengok ada ketebalan dia dan transparansi dia. Kita cuba satu-satu. Kita pergi ke pen dulu. Pen ni kalau anda tekan mouse kiri anda dan anda tulis macam ni ya, anda boleh buat corak menggunakan pen tool ni. Dan untuk marker sama juga, cuma dia okey, anda tengok sama je kan. Di sini anda boleh ubah ketebalan dia. Anda tengok ketebalan tu dia berubah bila anda gerakkan slider ya. Okey, ni marker. Okey, seterusnya anda pergi ke highlighter. Anda klik highlighter, anda ubah warna. Di sini anda tekan warna, anda boleh pilih warna-warna. Dan kalau anda nak tambah warna yang lain, anda pergi ke add a new color ni, tekan dan pilih di sini. Anda gerakkan slider ni untuk menukar warna yang anda inginkan. Dan anda boleh gunakan highlighter. Dan seterusnya kita ada tool pemadam eraser. Ada tekan ni, sama juga anda boleh ubah ketebalan pemadam ni, tebal, besar atau kecil dan anda boleh padam.